أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسلل لساني واهل قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أغرنا بقلبي وزينا بعلمي وأكلنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. نوعنا تعلم وتعليم وتزكى وتزكيد والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعسى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله مرضاتي وقربي وثوابي سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang berbahagia, Tuan Pengetua, barisan penerokan, guru-guru, para asatiza, seterusnya murid-murid SLK Bukit Terabai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terlebih dahulu saya nak minta maaf sebab hari ini suara saya tak ada. Semalam saya dah pergi sehari 4 sekolah. Satu sekolah ada beribu murid macam awak. So saya nak awak semua pinjamkan dekat saya telinga awak. Saya nak cakap kau buat. Maksudnya sekarang saya nak semua pelajar beri perhatian. Ada tak mic wireless? Tak ada tu. Kalau ada mic wireless, saya dah jalan sampai belakang. Saya nak bagi tahu yang SMK Bukit Rambai, pagi ni kau jangan tidur. Kalau kau tidur, kau siap lagi. Sabar. Belum boleh. Baru terima. Pertama. Yang kedua, saya nak tanya, bila soal kesihatan macam ni, kita semua berpuasa ataupun tidak? Berpuasa. So bila berpuasa, orang berpuasa ni dia banyak cakap, kau banyak diam. So tolong diam. Bila saya nak bercakap, ini dewan saya punya, faham? So bila saya bercakap, kamu semua beri perhatian. Mana tingkatan 1, Form 1 pada Form 1. Kenapa kau duduk belakang? Form 5 pada depan. Form 2, Form 3, Form 4, Form Mabri. Si ada, okey. Saya nak bagi tahu ke adik-adik semua, guru-guru semua, siapa yang saya kenal saya pengalaman? Tak ada. Okey, bagus. Saya masuk ke otak dengan saya. So mana ini ada tugasan untuk awak. Awak kali ini suara handphone girl. Okey, balik ini ada handphone, buka TikTok, follow saya. Mengalir model iman. So saya nak sekolah ni cikgu cakap ada 1,000 berapa ratus? 8 ke 700. Saya lah lepas Jumaat follower saya naik 1,000. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, kalau boleh tolong saya, sebab sekarang ni saya nak jadi influencer pula. Penat ceramah masih influencer pula. Okey, cikgu saya minta maaf, saya ke depan sikit. Saya rasa macam kurang upaya lagi.
kurang upaya sebab cakap biasa suara saya kalau cakap budak tengah tidur terkejut. Ni saya tengah paksa, saya cuba. Okey. Semua nak tahu tak, kita datang pagi ni untuk apa? Untuk belajar. Kamu tahu tak, yang pagi ni kat sekolah ada ceramah? Tahu? Tak tahu? Okey, bagus. Saya suka tak tahu. Kalau orang tahu, biasa di belakang. Okey. So, kita kena cakap tak tahu. Walaupun kita tak tahu. Tapi kalau cikgu tanya, dah siap di sekolah? Jawab apa? Dah. Jangan cakap dah siap. Nanti kena rutan. Cakap siap. Okey. Mati Allah Ta'ala. Saya datang pagi ni jauh. Tahu? Jauh daripada ujung negeri sana. Iaitu mana? Dekat Alu Gacha. Alu Gacha ni dia semua daerah yang macam pasir tau. Dekat belaka. Dia semua Alu Gacha awak cakapnya jauh. Jadi saya datang jauh-jauh nak cakap kepada adik-adik. Wireless. Memang cantik je kok. Terima kasih kok. So senang saya berjalan. Okey. Bila saya dah berjalan, maksudnya kita akan mulakan ceramah. Saya adik-adik datang berbagi, saya dah nak tunggu. Saya tak ada ceramah. Kalau saya ceramah, awak pakai tidur. Sebab ini jangan tidur, buka auto, pasang telinga, jangan letak, jangan mengantuk. Kalau awak mengantuk, maksudnya ceramah saya pada pagi ni gagal, totally fail. Saya nak sifarkan orang tidur dalam ceramah saya. Kalau awak bosan dengan suara saya di sini, awak buka TikTok saya. So saya best kat TikTok. Sebab saya pakai auto cue. Jadi suara sedap. Okey adik-adik, minta maaf saya dulu cerita. Hari ni saya tak nak ceramah. Saya nak kita semua namanya borak dulu baru tahu. Ulang sama-sama. Borak dulu. Okey. So pagi ni kita nak borak ya. Kita dah selesai. Dah habis ke? Belum. Pagi ni kita borak ya bang. Kita nak borak berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran, dia satu peristiwa yang kalau kita faham, dia sangat-sangat menyentuh hati kita. Kamu main game benar pergi nak gila sakit kakak baik tak apa yang menyakitkan dalam hidup putus cinta tu abang saya ada di duit manus. Adik-adik, saya nak bagi tahu rahsia. Hari ni siapa yang bangun pagi dia rasa hidup boleh tak bahagia, angkat tangan. Angkat di tangan. Saya tak Allah. Dia tak bahagia. Semalam nak dia dekatkan dia. Kenapa? Ada? Tak bahagia. Okey, bagus. Cikgu-cikgu ni tak bahagia ke? Ada. Okey, saya nak bagi tahu. Oh, tak ada. Okey. Saya nak bagi tahu kita semua, pagi ni kita semua adalah orang paling bahagia. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirri
وعرفا في جسدي وقطعت يوم فكأنما لم تنشأ. Nabi kata, siapa yang bangun pagi-pagi ini bangun daripada tidur, pertama ciri dia aminan fi silbi, maksudnya dia bangun pagi, negara dia aman. Sekarang ni kita perang ke aman? Negara tanya siapa nak berperang malam ni, kita pusing lah. Okey, Nabi kata pertama, orang yang ada keamanan itu orang yang bahagia. Yang kedua, Nabi kata waham wa mu'afan, dia ada kesihatan. Siapa yang sakit? Ada ke? Tak ada. Semua yang datang sekolah adalah orang yang sihat. So, dia datang sekolah pagi-pagi, dia tak sakit. Dua. Yang ketiga, Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang innal qubi yaumi, dekat tangan dia ada namanya, mana yang mula namanya ada duit. Kamu ada duit lah? Ada. Duit itu untuk apa kata Nabi? Duit itu untuk bakat pada hari ini. Hari ini kamu nak berduka apa? Hari ini kamu nak istar apa kakak? Nak istar apa? Apa? Tak nak buka? Nasihat. Okey, bila nasi ayam, contoh nasi ayam dekat Bukit Ramai RM5, 9, weh mahal. 7, 5, okey 5, kita katakan 5. So nasi ayam yang RM5, dia keluar dalam poket dia ada RM5. Maksudnya dia adalah orang yang paling bahagia, kata Nabi, dunia dan seisi. Dunia dan seisinya, inilah orang paling bahagia. Kita nak cari bahagia, tak payah nak pergi travel jauh-jauh, pergi naik kapal tumbang, nak hidup, tak payah. Kan hari ni ramai kan orang nak hidup, dia pergi negara-negara yang ada salji, ada bunga, betul tak? Betul. Boleh ke tak boleh? Tetapi kalau kamu nak jimat duit, senang nak jimat duit kan? Kamu lalu tak dekat sepanjang jalan ni? Sepanjang jalan dekat Bukit Rambai ni, kamu nampak ada pokok Osaka? Nampak tak? Pokok yang bermula warna pink. Dari saya nampak mula. Pokok apa nama tu? Tak tahu lah nama pokok tu. Tapi awak boleh ambil gambar kat situ, awak tulis caption I'm in Osaka. Berlatar belakang kan pokok yang dekat tepi rumah awak tu. Maksudnya kalau kita nak bahagia, kata Nabi, cukup ada 3 perkara. Okey, apa kaitannya pula dengan perkara yang sekarang ni? Kamu datang sekolah, adik-adik dengar ni, saya bercakap sampai tak ada suara, nak deliver speech dekat adik-adik ni. Bukit Rambai ni bukan sekolah yang pertama. Hari ni sepatutnya saya pergi 4 juga sekolah, tapi saya pilih 1 je, Bukit Ramai. Yang 3 lagi saya kick out. Saya tak nak pergi sebab saya dah tak langat. Saya datang pagi ni, saya nak bagi tahu ke adik-adik, kita semua, awak, saya, kita semua, cikgu-cikgu, semua nak berharap satu perkara yang terbaik. Iaitu apa? Iaitu kita nak meraih rahmat sama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Ni cara dia. Cara yang pertama, saya nak mulai hari ni kamu semua datang sekolah. Pertama, datang sekolah dengan satu perkara, iaitu namanya mari hati. Hati. Apa maksud hati, cikgu? Maksud dia, ya, saya sekarang rasa nak minum sirap limau, terkaus. Boleh ke tak boleh?
Tak boleh kuasa Okey, saya cuma siurkan kongsi ya. Kita datang sekolah, kalau kita tak adakan hati kita tak ada niat, maka kita akan datang sia-sia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia ni setiap hari duduk dekat satu tempat, dan tempat itu dibacakan zikir-zikir, dibacakan tentang ilmu. Kamu tak sekolah dapat ilmu kita apa? Maka kata Nabi, orang ini dia adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. So maksudnya, kalau kamu nak masuk syurga, kena rajin datang sekolah. Pertama. Dan kedua, apa pula dengan kaitan nuzul Al-Quran? Saya tahu daripada tingkatan 1 wala tingkatan 1 bahkan sampai tingkatan 5, kamu semua dah tahu dah pasal nuzul Al-Quran. Tetapi apakah perkara yang patut kamu ambil pengajaran dalam nuzul Al-Quran? Pertama, tadi saya tanya mula-mula, siapa yang apa tadi? Oh, tak saya tanya apa soalan apa? Masalah sakit. Masalah. Kamu tahu tak, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bila? 17 Ramadan. Tahun ke berapa? Kedua ni Hijrah. Faham? Okey. Kalau kamu dah tahu, wahyu ni turunkan melalui siapa? Malaikat Jibril. Pertama, kamu tahu tak cara turun wahyu? Ada berapa cara? Berapa cara? Jawapannya ada 5 cara. Wahyu diturunkan 5 cara. Ini saya nak bagi tahu dekat kamu antara cara-cara wahyu diturunkan. Kalau kamu dengar, kamu akan rasa semalam saya sebut mind blowing. Mind blowing. Maksud mind blowing? Kamu kamu akan rasa cok. Betul ke ni? Kamu tengok, ketika Rasulullah pergi ke Gua Hira, satu gua yang berada ke Kaabah. Ketika itu datangnya wahyu Allah Ta'ala yang pertama. Kata Nabi SAW, aku salam gementar. Saya dah tanya, kenapa tadi gementar? Sebab apa? Nabi takut ya. Nabi takut. Siapa yang cakap Nabi takut? Salah. Nabi tak takut. Nabi adalah manusia yang paling berani. Nabi tak takut. Tapi kenapa Nabi getar? Nabi dikatakan ketika itu risau sebab nak menanggung satu amanah yang paling berat, iaitu namanya Islam. Sekarang adik-adik semua boleh pakai tudung, betul? Sekolah, cikgu-cikgu semua ajar subjek pengajian Islam, pendidikan Islam. Kamu semua datang sekolah pakai seluar panjang. Apa lagi? Apa lagi? Kita pergi sekolah, hari-hari boleh baca Al-Quran. Kamu tahu tak? Itu semua kerana rahmatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman jahiliah, perempuan kalau lalu, contoh perempuan kalau lalu, orang jahiliah akan tangkap perempuan ni, dia akan buat 2 perkara. Pertama, dia akan rogol. Yang kedua, dia akan bunuh. Kamu nak ada macam tu? Tak nak. Tapi sebabkan Nabi datang, Nabi membawa satu amanah yang paling besar untuk mengislahkan setiap orang daripada umat baginda Nabi. Okey. Kedua,
Dalam satu riwayat, Zaid bin Sabit sebut, kamu tahu tak, wahyu ni diturunkan dalam keadaan yang sangat dikatakan antara salah satu cara sakit. Sakit. Semua perkara paha masing-masing. Pegang apa? Paha masing-masing. Abu Ustaz apa kait-kait apa? Okey, dia alum. Cuma bertekan. Okey, tak sakit. Kamu pegang apa? Kawan kamu tekan. Tak. Manis. Kamu dah tahu tak? Kamu dah tahu tak? Zaid bin Sabit kata, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, sakit dia lebih teruk daripada paha ni kalau dihancurkan. Paha ni kalau dihancurkan lebih sakit wahyu itu terima. Zaid bin Sabit kata, nak cerita apa ni adik-adik? Nak cerita wahyu ni turun bukan benda kau boleh gelak-gelak, bukan kau boleh main-main. Ini satu amanah yang berat diberi kepada Nabi untuk bagi tahu kepada umat Islam, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat-umatku, sesungguhnya aku rindu kepada umat-umatku yang ingin bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Yang ketiga dia, Al-Quran turun sebagai 3 matlamat utama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Pertama Allah Taala sebut Hudan linnas, petunjuk. Al-Quran digantikan sebagai petunjuk. Oh, saya dulu pernah cakap, siapa yang catatan ataupun tulis lepas daripada saya sebut ni, kita ada kuis. So siapa yang jawab dengan tepat, saya akan bagi hadiah dalam poket saya. Tak tahu ada berapa ringgit, tapi kalau saya kuat nasib, awak dapat apa? Ni kalau kena jackpot, awak dapat lah RM50. Okey, tapi dengar betul-betul. Tak. Al-Quran pertama diturunkan, dikata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Saya nak tanya lelaki, kau semua pernah main namanya game Mobile Legends kan? Tak main? Okey, kau cakap yang kau main. Kau cakap yang kau main. Ketika kau main, macam mana kau nak detect enemy kau? Bahkan tengok, kamu perempuan pernah naik kereta? Pernah? Kalau bapa kamu sesat, dia akan tengok apa? Map ke Waze? Sama je. Waze tu nama app, dulu siapa tu dia? Okey, namanya map. Dalam kehidupan manusia, kita namanya ada map. Kalau tak ada map, kau akan sesat. Kau akan dibunuh oleh kau punya musuh. Sama juga dalam hidup, kita perlukan panduan, iaitu namanya Al-Quran. Dalam Quran banyak sebut tentang kita ini kena bersabar. Contoh, Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertama, innallaha ma'asa sabiri. Kedua, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan disebabkan harta, beg kau, handphone kau, pakaian kau, semua yang kau ada menyebabkan engkau lupa dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dikatakan sebagai
Bayinat. Bayinat ni maksudnya menjadi penerangan-penerangan kepada apa yang telah diceritakan. Saya nak tanya kamu. Kamu pernah tak dengar kisah Nabi dalam Al-Quran? Pernah. Apakah Nabi yang dia ada mukjizat untuk membelah laut? Nabi apa? Nabi Musa. Apakah Nabi yang ada mukjizat untuk kena pegang ya, untuk melenturkan besi? Ni apa ni? Nabi Daud. Okey, saya nak tanya, siapa tahu tentang kisah Nabi Daud? Okey, ketika zaman Nabi Daud, setiap zaman Allah Ta'ala bagi mukjizat. Mukjizat ni iaitu luar kebiasaan manusia yang Allah Ta'ala bagi untuk menunjukkan kebesaran kuasanya Allah Ta'ala. Kamu tahu tak kenapa Nabi Daud diberi kuasa ataupun mukjizat untuk melenturkan besi? Kenapa? Siapa ada jawapan? Tak ada jawapan. Saya bagi jawab. Kerana ketika itu dia disemurkan sebagai zaman era The Iron Age. The Iron Age. Zaman tu orang berlumba-lumba nakkan besi. Bila dengar ya Allah, satu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bila besi zaman tu orang dia bergaduh untuk menguasai siapa paling banyak kumpul besi. Zaman kita orang banyak kumpul apa? Kumpul emas, kumpul duit, kumpul. Kamu semua tak kumpul stem tak kumpul. Tak kumpul stem. Baik. Stem mahal. Manusia setiap zaman dia akan ada benda yang dia gilakan. Zaman kita sekarang, kita gilakan emas, kita gilakan duit, apa-apalah kamu gila. Tetapi di zaman Nabi itu dia gilakan besi. So Allah Ta'ala bagi mukjizat untuk Nabi Daud menguasai besi supaya umat zaman itu melihat kebesaran Allah. Zaman sekarang saya nak tanya kau, ada tak kebesaran Allah Ta'ala yang kamu lihat? Ada ke tak ada? Ada. Bagi satu contoh. Apa contoh? Contoh kebesaran Allah Ta'ala. Apa? Selain mengira baca ajaib ujian. Selain itu ulangi lagi. Jadi kisah sama kita. Kau pernah tengok ada kambing, tapi dia lahir kambing tu lahir kepala dia ada 3. Ada tengok? Tak pernah. Balik rumah kat YouTube tengok, tak ada. Bukan AI, betul. Kamu pernah tengok tak gajah terbang? Tak pernah tengok? Saya pernah tengok gajah terbang. Sebab apa? Gajah tu dia naik kapal terbang. Kamu pernah tengok tak? Jadi kamu pernah tengok tak manusia dia ada 2 badan? Pernah? Kaki dia 1, kaki dia 2. Badan dia ada macam pokok kaktus. Pernah tengok lah? Pernah. Itu semua nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Al-Quran diturunkan sebagai Al-Furqan. Siapa nama dia Furqan? Ada sini nama Furqan? Mana? Tak ada. Dia Furqan. Apa maksud Furqan? Apa maksud Furqan? Furqan ni maksudnya untuk membezakan antara yang hak dan yang batil, benar, salah. Saya nak tanya kamu, kalau kamu tengah bawa auto, tiba-tiba ada orang langgar kamu, hit kamu from behind, langgar kamu di pada belakang, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang nak belakang. Kamu perempuan, kamu tengah jalan-jalan, nampak ada satu plastik hitam. Dalam plastik hitam tu ada duit yang sangat banyak. Kamu ambil ataupun tidak? Siapa cakap dia ambil, angkat tangan. Ambil. Siapa cakap dia tak nak ambil, angkat tangan. Okey. Nak tahu tak? Al-Quran sebut dalam Al-Quran sebut wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kamu makan harta-harta dari sudut batil. Maksudnya kalau perkara itu bukan hak kita, boleh tak kita makan? Tak boleh. Al-Quran nak membezakan antara hak yang benar, dia beritahu bagi kita dengan cara yang betul. Okey. Kita ada lagi 25 minit. Saya nak bagi tahu kamu Al-Quran dan kaitannya dengan hidup kita sekarang. Dalam bulan Ramadan, sampai yang dekat rumah dia solat sunat tarawih yang ngalangan. Kat rumah dia buat solat sunat tarawih. Semua tak pergi sembahyang tarawih ke? Pergi. Dekat sini, masjid mana yang paling besar? Masjid? Tolong kali aku tanya niat apa? Okey. Enggak. Okey. Kamu nak tahu tak? Mulai sekarang saya nak bagi tahu kamu satu rahsia. Kamu tulis. Di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan memberikan satu namanya keampunan bagi orang-orang yang meminta keampunan. So, saya nak kamu tulis, mulai hari ini kamu tulis dalam hidup kamu ada tak namanya diary? Ada diary. Yang tulis-tulis tu, tak ada. Udah buat tak ada? Tak ada. Mulai hari ini, saya nak kamu semua ada satu buku, yang mana buku itu untuk kamu tulis apa yang kamu lalui dalam kehidupan seharian. Contoh, nama apa? Uzairi. Sebelum tidur semalam buat ke? Sebelum tidur Baca doa. Dia baca doa. Sebelum baca doa kau buat apa? Tak tahu ke? Dia buat di sekolah. Kamu nak tahu tak? Sebelum tidur, pertama kamu kena buat dua perkara. Okey, Zero. Kalau untuk misalnya boleh bawa Okey, ada kuis. Okey, tak apa. Ya, ada saya tambah lagi kuis. fan. Okey, minta maaf. Sebelum tidur, saya nak kamu buat perkara ini. Pertama, dekat rumah, jangan lupa di bulan Ramadan ataupun selepas ini, bacalah surah Al-Mulk sebelum tidur. Jangan lupa. Jangan sesekali tinggal. Sebab surah Al-Mulk, dia akan menjadi penyelamat kita ketika di dalam kubur. Kamu
tengah dekat atas laut, kamu nak lemas. Apa benda yang kamu paling nak sekali apabila kamu nak lemas? Bukan. Ketika kamu ni ambang lemas, kamu nak apa? Nak selamat. Macam mana cara nak selamat? Time tu kau tak ada masa nak berdoa. Kau nak lemas, ya Allah, tak ada masa. Kau akan harapkan apa? Akan harapkan apa namanya? Bantu. Dalam otak kau akan fikir apa? Ketika nak lemas, kau akan fikir apa dalam otak kau? Akan fikir apa? Itu dia. Ketika nak lemas, kau akan nak apa? Tahu. Dah ni. Bukan. Ketika nak lemas dan nak terlam ni, kau nak apa ketika itu? Tak. Bantuan tu apa? Belum. Bantuan penaga dengan namanya pelampung. Pelampung kalau bahasa Inggeris apa? Apa bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris pelampung apa? Kalau aku dah tak ada suara. Pernah dah dengar nama ni Boya. Pernah dengar Boya? Tak pernah dengar? Google. Dekat negara kita, kalau kita lemas, kita akan cari namanya pelampung. Boya atau nama dia Boya, kita akan cari ketika kita ingin tenggelam. Sama lah juga macam Al-Quran. Dia akan datang kepada kita ketika mana kita sedang dalam keadaan terdesak di hari akhirat ataupun di dalam kubur. So saya pesan kepada diri saya dan semua, jalan sesekali tinggalkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada waktu malam membaca surah Al-Mulk. Yang kedua, last, saya nak pesan. Ketika kita hidup, adik-adik, saya tak tahu, saya ataupun awak, kita tak tahu bila kita akan meninggal. Ada tak sebunda sekolah ni yang meninggal tahun ni? Ada tak? Tahun-tahun lepas ada tak? Ada. Muda, kecil, sudah meninggal. Tahu tak sebenarnya? Saya kena cakap macam ni. Tahu sebenarnya apabila kita meninggal, itulah sebenarnya permulaan bagi kehidupan. Sekarang ni kamu ingat, kamu cek hidup kan? Sebenarnya sekarang ni dia tengah testing. Testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, this is DJ. Apa? Sekarang ni kita tengah testing. So bila kita meninggal, itu namanya kehidupan yang sebenar. Macam mana Ustaz? Kena meninggal dulu. Tahu tak? Tahu. Dan yang terakhir saya pesan, adik-adik SMK Bukit Ramai, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya nak bagi tahu kamu semua, kita semua kena hidup cara hidup beragama. Maksudnya, kamu dekat rumah ataupun dalam hidup, jangan pernah sesekali tinggalkan solat. Solat sembahyang jangan tinggal. Kalau kita jahat, tak apa, biarlah kita jahat, tapi jangan tinggal solat. Tapi bukan nasuh kamu buat jahat, bukan. Tapi jangan tinggal solat. Yang kedua, kalau kau nak berjaya, engkau kena hormat mak bapa kau dekat rumah dan cikgu kau dekat sekolah. Dan yang ketiga, kalau kau nak menjadi orang yang berjaya, kau dengar cakap aku, engkau daripada tingkatan 1 sampai 5, engkau kena respect semua orang yang kau jumpa, setiap makhluk yang kau tengok, kau kena respect. Maka kalau kau buat semua benda ni, insya-Allah kita semua akan menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Okey.
Sekian itu saja daripada saya. Kita sama-sama untuk belum. Kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Kita akan mula teruskan dengan sesi soal jawab. Soalan yang pertama, siapa yang nak jawab? Senang, simple. Angkat tangan, jawab. Boleh tak boleh? Okey, sabar aja. Saya ambil hadiah saya. Tidak ada ke? Boleh. Korang ni kena bagi hadiah. Kalau tak, korang akan rasa sedih. Lagi, sabar. Beri aku banyak, sabar. Okey, jom kita mulakan. Okey, lepas kita tanya soalan, boleh tak semua tolong saya? Saya nak buat konten lagi ni, boleh tak boleh? Boleh, tak? Okey. Okey. Soalan yang pertama. Siapakah orang yang pertama dapat tahu tentang nuzul Al-Quran? Angkat tangan. Siapakah orang yang pertama dapat tahu tentang nuzul Al-Quran? Siapa? Benar tadi saya cerita. Okey, soalan ni sebenarnya senang, tapi mungkin kamu tak faham. Siapakah orang yang pertama Rasulullah bagi tahu ketika dia terima wahyu? Sabar, adik tu. Suruh. Ni CD tadi dia. Feeding. Hello. Anda lock menanya kalau lock. Nakak. Lock itu lock. Okay. Yang Fadil itu tahu tahu. Betul, Siti Khatik Fariza. Okey. Sama-sama. Yang ni tak buat. Yang sabar. 50. Ni awak. Okey, anda. Okey, next. Soalan yang kedua. Saya nak bagi tahu kamu. Al-Quran diturunkan pada malam apa? Al-Quran diturunkan pada malam apa? 1,700 tak ada yang nak jawab. Al-Quran diturunkan pada malam apa? Okey. Dan mana itu? Kalau Di mana ada kota? Sepuluh. Pada mana? betul. Al-Quran keturunan pada malam Lailatul Qadar. Kemana dia? Baca. Yang sebut di bawah. Okey. Betul. Okey, soalan ketiga. Perempuan, korang ni semua tak ada telinga. Jawablah. Dalam banyak negara dekat dunia, negara apa yang dikatakan negara yang tak ada tentera? Negara tak ada kekuatan tentera yang negara ada kekuatan tentera. Sebar. Okey. Tukar soalan. Jawapan dia negara Jepun. Jawapannya negara Jepun. Jepun mana tentera? Kau menjai? Tak ada. Sebab Jepun
dikenakan Akta Undang-Undang Perang. Dia tidak boleh alih angkatan tentera. Faham tak faham? Sebab dulu dia pernah jajah tanah Melayu. Okey. Soalan seterusnya. Siapa boleh bagi tahu saya siapakah orang yang bertanggungjawab untuk menentukan tarikh kemerdekaan negara Malaysia? Okay. Sabar. Sabar. Lu, dia pun teguh muka. Siapa boleh jawab? Terusikan. Tak tahu. Melari angkat 3 ringgit. Okey. Tukar soalan. Okey, soalan senang lah. Soalan senang. Berpuasa, kita berpuasa dengan rukun Islam yang keberapa? Zana hari je. Muhaimin. Pada rukun puasa ketiga. Okey, sabar. Sebutkan saya 2 perkara yang membatalkan puasa. Argeris. Lagi? Betul sekali, Don. Okey. Sama-sama. Beri. Okey. Sama. Okey, soalan takkan. Forward. Okey, forward. Siapakah yang dikatakan orang yang mewakili Malaysia untuk menjadi angkasawan pertama? Apa? Tak ada. Ya, tak. Syekh Mustafa. Murad. Mus ni betul, bukan Mustafa. Mus apa? Bukan Mustaqim. Syekh. Okey, betul. Okey, boleh. Sebut nama dia. Sebut. Betul. Ya, ada. Ada lagi ya? Ada. Okey. Sabar. Okey. Soalan lain. Sana dah panas. Betul. Okey. Saya bagi sana panas. Jawab. Soalan seterusnya. Sebutkan dekat saya. Apa yang nak sebut apa? Sebutkan dekat saya. Tiga perkara yang menyebabkan seseorang itu dikatakan orang yang berjaya. Tiga perkara yang dikatakan seseorang itu dikatakan orang yang berjaya. Soalan open. Jawapan tak ada salah, tak ada betul. Soalan. Jawab je lah. Wih. Sebenarnya. Ada apa kan? Cara kejam. Cip. Yes. Tekau. Mati orang ke?
Pada titik batai. Orang mana di rumah. Last yang tu kan, yang jawapan last. Last. Siapa aku try? Second. Tahu kan, okay. Okay, betul, betul. Sabar. Okay. Wait. Okay. Siapa lagi yang tak dapat? Sana. Wait. Okay. Soalan senang. What is the difference? What is the difference? What is the difference? What is the difference? The word that means dengan that means. What is the difference? The word that means dengan that means. You can't speak English? Okay, I change my question. Siapakah dikatakan wanita yang tidak pernah meninggalkan semayang dan puasa? Siapa? Ketiasa wanita kan? Dia akan tinggalkan semayang dan puasa tak? Akan ke tak? Akanlah. Siapa yang tak pernah? Wanita. Ya. Siapa? Fatimah Azhara. Sebab apa? Sebab Fatimah Zahra satu-satunya wanita dalam dunia yang tidak pernah keluar darah. Okay, betul. Okay, good. Kakak tak nak jawab. Okay, soalan. Nak pasal soalan apa? Nak soalan apa? Soalan senang. Okay. Soalan senang. Siapa boleh lagi tahu saya? Banyak negeri dekat Malaysia ni. Negeri apa yang dikatakan negeri di bawah bayu? Negeri apa? Jangan. Negeri apa? Negeri dia cakap Kelantan je yo. Negeri gagal tadi. Negeri sebab apa Sabah negeri di bawah bayi? Sebab apa? Sebab Sabah ni negeri yang kaya dengan sumber hasil bumi ni kan. Okey. Soalan seterusnya. Siapa boleh bagi tahu saya kita berpuasa tengah-tengah berpuasa jalan jatuh. Lepas jatuh tu ada air ais. Lepas tu kita nampak air ais tu, kita pun tersendur. Apa ukurnya? Anak sebab apa? Sebab dia mahu. Sebab ini yo. Haram bakal pendapatan. Okey, jawapannya lah mata. Sebab dia dah nampak air teh ais tapi dia minum ke. Walaupun alasan dia tak sengaja. Sebenarnya dia sengaja. Okey. Soalan senang. Okey, saya nak tanya kamu. Siapa boleh sembuhkan dekat saya? Banyak haiwan. Haiwan apa yang kita tak boleh kawan dengan dia?
Aiwan yang itu tak boleh kawan dengan dia. Aiwan apa? Aiwan, berarti itu tak boleh kawan dengan dia. Ya. Apa? Kena sebab apa? Kosong. Bukan. I tak boleh kawan dengan dia. Apa? Semua. Mak? Bukanlah. Apa? Okey, ada dua. Okey, saya beritahu jawapan. Nak saya beritahu jawapan. Aiwan yang kita tak boleh kawan dengan dia, iaitu namanya keldai. Sebab apa? Sabar. Sebab kereta ini dia hasad dongki. Ani. Tunggu. Okey. Bamuri, halawang. Okey, jadi. Last. Okey. Bagi tahu saya. Siapakah dalam negara kita orang yang bertanggungjawab? Konten. Orang yang bertanggungjawab Pun badan yang bertanggungjawab merubah ataupun membuat dasar di sekolah sama. Bukan ketua, bukan. Okey, senangnya. Nama kementerian apa? Apa? Kementerian kantor. Okey. Okey. Saya nak balik juga. Jangan. Kes. Bagi tahu saya. Kenapa bila kita naik atas, contoh kita naik gunung, kita hiking kan, kita naik atas, kita sukar untuk bernafas. Kenapa? tak payah serius lah. Sebab apa tergaduh usia dulu lah? Sebab ketika Tekanan udara rendah ke tinggi? Tekanan udara rendah ke tinggi? Rendah tinggi. Rendah the door. Okey, bila nak habis je banyak sangat ni. Okey, dua lagi. Dua tutorial dia. Okey. Sabar. Soalan second last. Siapa boleh bagi tahu saya dalam Islam apa soalan dia? Dalam Islam siapakah yang dikatakan digelar sebagai Saifullah pedang Allah Ta'ala? Siapa? Saya nampak kelihatan. Dah. Siapa? Sabar. Saya bukan tanya kat situ. Ada soalan lagi. Kalau dia tak tahu buat jawab, tukar. Okey, siapa? Sabar. Khalid Al-Walid, betul. Sabar, adik. Khalid Al-Walid pedang Allah Ta'ala. Dia mati sebab apa?
Adakah dia mati disebabkan berbelah? Dia mati disebabkan berbelah, ya ataupun tidak? Tidak. Kenapa? Apa? Sebab saya tahu dia sakit. Sebab apa? Dia kan self Allah, pedang Allah. Kenapa dia tak mati dalam berperang? Apakah hikmah dia? Sebab apa? Okey, kita kalau dia tak berjawab, saya tukar awak balik. Sebab apa? Tak berat, berat. Betul. Okey. Hampir betul. Apa maksud Saifullah? Pedang Allah Ta'ala, dia akan akan menang. Kan? Boleh. Akan menang. So, bila pedang Allah Ta'ala akan menang, adakah boleh kita katakan Khalid Al-Walid mati dalam keadaan berperang? Sebab apa? Tadi tak apa. Okey, tapi ya betul. Ni betul. Dengar tak pendengar terang? Saya nak jawapan ni. Sebab mustahil. Lah, mustahil dia tak tahu. Okey, betul. Sebut apa ni? Mustahil pada Allah kalah. Ulang balik. Tadi pada Allah kalah. Okey, itu jawapan dia. Mustahil pedang Saifullah akankah kalah? Faham? Okey, last. Siapa boleh sebutkan dekat saya 3 negara yang dikatakan sebagai negara yang sedang kuasa 3 negara yang dikatakan kuasa besar dunia. Okey. Siapa? Tuan tangan. Saya sebut 1, 2, 3 lawannya sama sabar. Sabar. Kata. 1, 2, 3. Kakak ni. Rusia, Amerika Serikat. Okey. Cerita Rusia, Amerika Syarikat. Negara mana yang ada nuklear? Rusia kan? Betul. Yes. Okey. So, itu sahaja daripada saya pada pagi ini. Sebelum itu, saya nak serahkan kepada pengurusi majlis. Tetapi saya nak minta izin pengetua. Boleh ke kalau saya nak buat konten? Boleh ke? Konten tu macam ni je Ustaz. Macam ni je dia. Maksudnya rakan ramai-ramai. Boleh Ustaz? Okey. Boleh apa? Okey boleh. Konten dia senang je. Konten dia pernah tak tengok yang tengok tu. Ada adik cikgu baru. Pernah tengok? Okey. Sekarang ni lelaki awak buat macam ni. Saya rakam awak buat macam ni. Buat situ sikit. Perempuan awak buat macam ni. Buat macam ni. Tunjuk. Lelaki awak stis. Boleh tak? Boleh. Perempuan macam ni. Lelaki buat macam ni. Boleh. Boleh. Stisti. Okey, malam ni bagi FYP. Kejap buat macam mana? Semua 1, 2, 3 buat macam ni tau. Okey, lelaki sabar. Okey.
Tebak. Okey. 1, 2, 3. Tunjuk. Semula. 1, 2, 3 tunjuk. Tak kisahlah tunjuk mana. 1, 2, 3. Okey. Laki pada ni. 1, 2, Okey. Perempuan sekali lagi buat apa ni? Kira ni. Buat sentuh lingua air. Apa itu? Last. Buat ni. 1. Anggap pada. 1, 2, 3. Okey. Anu. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.